Hari ni is the second time we iftar dekat rumah mak. Lauk yang sama, kari ayam, some watermelon, ikan goreng. Siapa? Mak Tim masak singgang dengan sayur, I don't know lah, cumi ke? Sambal. Bagaimana? Sini. I tengok dia beli mercun. Kuih berat. Cukup dah tak? Adik, abuk kau bersih kan? Adik mana? Mirror. Mik apa? Ubi. Apa boleh kau? Nel. Mẹ nó bảo có tụi mù giọng mà. Gắt chẳng vậy? Ini là bà con kiểu không à? Itu apa? Macam apa? Counter. Tak tahulah. Gasing. Bawa dia pegang ni. Tak tahulah weh. Ni tiba-tiba dia supplier. Datang. Aku rasa tadi ke dalam motor kan. Sini lah. Di mana dia boleh letak? Jalan. Jangan balik buat. Adik-adik, cucu dekat sini ni. Cucu kat sini. Eh. Cepatlah Mami. Guys, I just finished macam letak my lampu kat sana. Bukan. Yang itu tu dia punya. Guys, my mom loves cactus. Ini dia punya semua dia punya collection. Mak, ni semua ni mama ambil daripada mana ni? Kat Cameron ke? Ni mama beli kat Cameron, tu mama tanam balik kat sini. Kat rumah ni. Ni macam ni. Lepas tu kalau dia punya hiasan pun mama selalu beli cactus. Ni macam sedih. Manalah banyak ni mama paling favourite mana satu? Ni ke? Ni ke? Dia paling. Dia itu tapi dah jadi hitam. Ni lah kan sama. Sama ni dengan ni. Nama ni mesti kat ni. Mama suka ni. Tapi actually semua pun comel. Bunga ni pun comel. Dia kalau dia hidup dia comel lah. Kalau dia layu dia tak comel. Ni jadi purple betul Ni betul-betul jadi purple. Ni cantik. It's currently 6:30 PM guys. Tengah tunggu nak berbuka je. Masak mama dah settle. Lampu pun dah pasang. Belum tengah bakar sampah. Mama tengah siram pokok bunga. Papa pergi bazar.
cantik actually. Dia lagi kuning tapi dekat gambar tak nampak sangat. This is I think 8 meters kot. Tapi actually kita beli 3. Satu lagi tak sampai. Good morning guys. Another day, another kitchen makeover. Another day, another installment of wallpaper. So basically dekat rumah I ada 2 jenis kitchen. Ini wet kitchen. Basically this is where we cook. It's a very small side of our kitchen. Kat sini memang kita masak je. So kita nak tutup-tutup lah semua yang nampak-nampak hitam tu kan. So we're gonna try to install this marble. Before this kita ada juga wallpaper, but kita guna wallpaper yang colour silver, yang basic je, but it's very good. Kalau you have watch my Raya vlog tahun lepas, then you pernah tengok lah that wallpaper. So let's get started. Mama dah buang semua yang dulu kita pakai macam ni. Okay. It's very good, nothing's wrong with it. Cumanya Mama nak tengok benda baru lah. Agak-agak je. Done guys, final product. Not bad. Okay lah, boleh lah. Guys, I made a triple chocolate cake. Which is this is the chocolate cake, the base, the chocolate cream, and the chocolate with cornflakes for the top. Guys, tiba-tiba Mama request nak makan butir nangka. Kita tengok ada ni je, lebih terpepulut. So, kita akan try buat yang mana lepas je lah. So, we're gonna make 3 colours. Mak nak colour apa? Mama kata dia nak colour hijau, kuning. Dah lama tak beli. This one is hijau, kuning. Ni kita ada biru, kita ada kuning ni lah. Vanilla, orange, color pink.
Ni color orange. So Mama's gonna cook for the iftar, while me, I akan buat the dessert. So we're gonna put 4 different colors. First kuning. Lepas tu hijau. Oish. Kaju. Tai. Agak guys, air dia kalau pakai sudu memang susah. But bila pegang barulah macam oh. Tengok dia sebenarnya cukup je air. Adik rasa okey dah ni. Orange. Wow, orange. First time ni tengok orange. Kita kan first time ada colour orange kat rumah. Nanti tunggu kek ni habis ada buat. Wah, you guys. Mama order je, I ada. Ada orang letak sagu. Sebab belum tak ada boleh letak sagu. Guys, yang peliknya belum ni, bila kita letak sagu dalam makan apa-apa, dia cakap tak sedap. Sagu tu bukan ada rasa pun. Dia tak tahu lah dia tu pelik. Cantiknya colour, very vibrant. Done 4 colors. Now we're gonna make bentuk hemoglobin. You know hemoglobin? Bentuk hemoglobin sebab tu bentuk paling senang nak buat. Macam ni. Jadi hemoglobin. Now we're gonna comelkan semua warna-warni ni. Kita akan rebus. Guys, it's currently 7 something. Hampir nak berbuka dah, tapi tak siap lagi. Macam super ring kan? Ya Allah. Comel lah, tapi pink macam sikit compact punya lain. Pink ni yang naik colour. Guys, disebabkan dia dah timbul, saya rasa semua dah siap masak. It's very cute. Now kita ada ais. Kita akan ambil. And then put it in the ice. I don't know why, tapi resepi kita buat macam ni, so I just follow lah. Mama buat kuah dia, I buat yang ni. Cantik kan? Idea last minute. Cantiknya. Wah, sekejap lagi lepas berbuka kita rasa.
For today's lauk for iftar, Mama buat sayur, sup ayam, ikan goreng and telur masin. First time I buat. Tak adalah first time. Ada je beberapa kali tapi bukan buat sendiri.